Orang selalu cakap dah lambat kalau sakit. Tapi kalau kita jaga dari awal, boleh tak? Masalah buah pinggang ni sebenarnya bukan datang tiba-tiba. Dia ada tanda-tanda awal yang ramai tak perasan. Kalau kita ambil langkah awal dan amalkan perkara yang betul, kita boleh elakkan komplikasi yang lebih besar. Simptom yang biasa contohnya sering rasa letih, kaki bengkak bila banyak berdiri, kecing berbuih dan berat badan naik mendadak. Tapi jangan risau, amalan herba macam bawang dayak memang bantu jaga kesihatan buah pinggang. Dengan kandungan antioksidan dan anti radang yang ada, bawang dayak bantu badan kita buang toksin dan kurangkan beban buah pinggang. Bagi kesan yang lebih baik, amalkan 2 kapsul pagi dan 2 kapsul malam selepas makan. Konsisten tu kunci untuk perubahan yang lebih baik. Tak nak tunggu sampai parah kan? Kalau nak tahu lebih lanjut dan nak cuba bawang dayak, boleh tekan link dekat bawah.